Assalamualaikum. Hari ni ada sebiji pesona masalah dia, blower dia tak hidup. Jadi owner pun duk pening-pening. Dia pun belilah blower sebiji lagi. Beli blower sebiji lagi pun tak hidup juga, dah membazir dah. Jadi sekarang ni dia panggil aku lah untuk aku check. Aku tengok lah dia punya ni. Aku tengok dulu dia punya api. Kita letak test lamp ni. Okey, macam biasa switch kena on. On switch dulu. Okey, tengok dia tak hidup. Ni memanglah ni buat maksimum terkejut aku nanti. Dia terpusing, kalau terpusing blower. Tengah ni dia punya kompresor. Okey, sekarang ni test lamp dah letak kat body. Ni aku test sini. Kat juga kan api dah ready. Earth pun dah keluar. Maknanya dah ready kat sini. Kenapa dia tak hidup? Jadi kalau dua-dua ni api ada, kat sini yang tak ready. Api daripada resistor yang tak ready. Jadi aku pun belilah benda ni. Ni resistor ni. Beli resistor ni, caranya cabut. Kalau melainkan kalau api tak ada mungkin daripada dia punya relay ke fuse ke macam tu kan. Alamak. Okey dah kang. Balikkan siap-siap. Nanti kang terkejut aku. Masukkan yang baru ni, resistor baru. Mengamuk dia. Itu aja punca dia. Ni api dah sampai. Tinggal api daripada sini, signal daripada resistor ni untuk control speed ni. Dia tak hantar signal lagi pada blower. Jadi itu je lah masalah dia. Dah selesai. Itu baru blower, belum kita tengok lagi dia punya supply pada kompresor. Tapi tak apalah, masalah ni dah selesai. Ya. Okey.